Wey, korang nak mula bisnes tapi tak tahu nak start kat mana? Jangan risau. Kat sini kita share idea bisnes yang power, modal ciput tapi untung meletup. Let's go! Ni perfume vending machine dari Dubai. Dekat sana, bau badan pun ada versi premium. Tak mandi pun boleh nampak successful. Tekan skrin, pilih bau, sembuh sikit kat leher. Terus rasa macam naik business class. Walaupun tiket bas pun belum beli. Paling lawak, dia tak jual botol. Dia jual keyakinan sementara. Sekali sembuh, bayar. 2 kali sembuh, bayar lagi. Mesin tak senyum, tak pujuk, tapi duit masuk tanpa banyak drama. Marketing dia simple, tapi kejam. Letak mesin kat tempat orang lalu lalang. Bila orang boring, tangan gatal, duit pun keluar sendiri. Kalau buat dekat Malaysia, letak kat mall, event kereta, wedding expo, ramai je. Sanggup bayar asal boleh cakap, bau ni rare tau. Ni bukan bisnes perfume, ni bisnes ego wangi.